saya akan menerangkan bagaimana produk kami ini berfungsi. Yang pertama, tekan button pada kotak bateri untuk menghasilkan tenaga kepada sistem. Tekan butang utama untuk memulakan masa. Masa yang terpapar adalah masa yang tinggal sebelum buzzer berbunyi. Apabila buzzer berbunyi, itu bermakna masa telah tamat. Apabila kita menekan butang sebelum masa tamat, masa akan diresetkan dan perkara itu akan berulang. Dan apabila masa tamat, dia akan berbunyi seperti ini. Apabila menekan butang, masa akan terus diresetkan tanpa menunggu waktu. Perkara ini akan berulang sehinggalah pengguna menutupkan switch pada kotak bateri 9 volt. Kenapa koding boleh diubah? Kami membenarkan penukaran masa dalam koding kerana setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza. Dengan mengubah koding, masa kiraan dapat disesuaikan mengikut gaya hidup dan memastikan pengguna kekal terhadap. Yang ketiga, reka bentuk mudah alih. Projek ini dicipta untuk dilekatkan pada botol menggunakan pita velcro. Ia membolehkan pengguna untuk membawa peringatan ini ke mana-mana sahaja. Kami menggunakan bateri 9 volt untuk memastikan proses mudah alih dan tahan lama. Pengguna hanya perlu memastikan bateri mempunyai kuasa yang penuh.